Kata A'mash, wahai orang-orang yang belajar fiqh, kami ni diibaratkan seperti farmasis, ahli farmasi. Hampa ni semua doktor. Maksud dia apa? Kami boleh siapkan ubat. Ubat kami bagi, tapi nak tentukan ubat ni letak kat mana, yang tu kerja hampa. Beza hadis dengan fiqh. Tentu bukan nak kata A'mash tak erti fiqh, tapi A'mash meletakkan martabat ahli fiqh dan ahli hadis. Beza dia apa? Macam ahli farmasi dengan doktor. Ahli farmasi dia buat ubat, dia buat ubat semua siap. Yang nak bagi ubat ni untuk sakit tu, bagi ubat ni untuk sakit ni, kerja doktor. Maka begitulah juga, bila kita bincang bab hadis, kita bincangkan hadis-hadis hukum. Kita keluarkan hadis, itu ulama hadis punya kerja. Tapi nak keluarkan maksud tersembunyi di sebalik hadis, bukan semua orang hadis boleh. Dia perlukan kepada fiqh. Tuan-tuan kalau masih ingat kisah Imam Syafi'i dan hadis yang paling pendek, berapa perkataan hadis tu? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Apa yang burung tengah buat, burung merpati tengah buat? Berapa perkataan? 6 perkataan. Imam Syafi'i tak tidur semalam. Dia fikir. Esok pagi orang tanya dia, pasal apa tak, semalam tak tidur, tak sembahyang tahajud? Imam Syafi'i kata, macam mana nak sembahyang tahajud, aku tak tidur. Apa yang buat? Daripada 6 perkataan ini aku keluarkan 60 hukum fiqh. Daripada 6 perkataan ni, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, Imam Syafi'i kata hadis ini menunjukkan bahawa seorang pemimpin boleh melawat rumah rakyat dia. Nabi pergi rumah Anas bin Malik, Nabi jumpa budak kecil tengah main dengan binatang, Nabi bagi hadis ni. Kata Imam Syafi'i, daripada hadis ini menunjukkan pemimpin dia boleh pilih rumah orang tertentu untuk dia pergi. Rumah mana orang dia suka dia pergi, boleh berdasarkan hadis ni. Itu kerja ulama fiqh. Jadi tuan-tuan kena nampak, bila kita bincang hadis ahkam, walaupun sebahagian orang yang membincangkan hadis ahkam, mereka mengikut kaedah muhaddis. Ini boleh, ini tak boleh. Tapi saya akan cuba jadikan perbincangan ini melihat perspektif fiqh. Bagaimana ulama fiqh menghuraikan hukum. Tuan-tuan, dan satu lagi, sebahagian ulama hadis, bila mereka ulas hukum, seolah-olah mereka memberi gambaran bahawa ini pandangan yang benar, pandangan lain salah. Itu kebiasaan. Sehingga ke zaman sekarang, ramai di kalangan alim di dalam hadis mereka gunakan kaedah itu. Ini betul, ini salah. Tapi berbeza dengan ulama fiqh. Sebahagian daripada mereka, ulama fiqh, mereka melihat kepelbagaian. Ini pandangan, ini pandangan, ini pandangan. Perbezaan dia bermula dekat sini. Maka saya akan cuba bawa dua perspektif ni, ulama hadis dan ulama fiqh. Jadi kita mula bab hadis ahkam. Kita mula terus dengan kitab fiqh, kitab as-salat, berkaitan dengan solat. Sebab di surah Pai Terbung saya bincang kitab taharah. Jadi taharah tu kita habiskan sampai wudu. Di sini kita mula bab solat. Kitab as-salat. Sebelum mula, kita perkenalan dengan kitab dulu. Kita kenal kitab pula. Kitab apa belajar pun kita tak tahu. Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah kitab yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kitab himpunan hadis-hadis ahkam. Sebab apa dia tulis kitab ni? Anak dia kecil, Ibnu Hajar nak uji anak dia. Hang ni nak belajar hadis boleh, tapi syarat dia yang kena hafal kitab ni dulu. Hang kalau nak belajar apa-apa pun kena hafal kitab ni dulu. Maka dia susun Bulughul Maram. Kitab pada dia kecil lah, pada kita besar lah kitab tu. Betul kita belajar tak habis. Tujuan asal Ibnu Hajar tulis kitab Bulughul Maram adalah nak suruh anak kecil dia hafal himpunan hadis-hadis ahkam. Tetapi apabila kitab ini membincangkan hadis-hadis berkaitan hukum hakam fiqh, maka apa yang ulama lain buat, mereka syarahkan kitab ni. Syarahkan, sama seperti yang kitab kita belajar kat surah Pai Terbung, Nailul Autar. Nailul Autar juga sama. Syekh Abdul Halim bin Abdul Salam, datuk kepada Ibnu Taimiyah, dia tulis kitab tu. Kemudian Imam Syaukani syarahkan kitab tu. Sama juga bila kita bancangkan Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam, Abdul Ghani Al-Maqdisi tulis. Kemudian kitab itu disyarahkan oleh orang yang lain yang mai selepas dia, Abdul Rahman Al-Bassam, sama juga. Jadi kitab hukum hakam fiqh kebanyakan dia punya sejarah lebih kurang sama. Yang tulis orang lain, yang syarah orang lain. Jadi kitab Bulughul Maram, kalau orang tanya siapa tulis, Ibn Hajar Al-Asqalani.
kitab yang kita nak bincangkan ni adalah Subulus Salam. Subulus Salam adalah kitab yang ditulis oleh As-Sun'ani. Dia membahaskan hadis-hadis dalam Bulughul Maram. Tuan-tuan, sebahagian orang ambil kitab Bulughul Maram, dia mengajar tak melalui Subulus Salam. Maka dia ajarlah banyak benda yang boleh diambil pengajaran. Hadis ni, pengajaran dia ni, sekian. Tapi kalau kita merujuk kepada Subulus Salam, perhatian yang diberi adalah kepada hukum hakam fiqh. Makna kata, kalau ada faedah-faedah yang bukan fiqh, dia tak bagi perhatian. Perhatian dia tak kuat. Jadi kita mulakan Kitabus Salat. Kata Al-Imam As-Sun'ani, solat. Apa maksud perkataan solat? Di sudut bahasa, solat ini merujuk kepada doa. Solat makna dia doa. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berdoalah kepada Muhammad. Solat maksudnya doa. Tapi apabila istilah syarak, dalam istilah, solat itu merujuk kepada majmu'atu minal af'ali wal aqwal. Satu kumpulan perkataan dan perbuatan. Tabtadi'u bit takbir, yang bermula dengan takbir, wa takhtatimu bis salam, dan berakhir dengan salam. Itu solat. Di sudut bahasa, solat maksudnya doa. Tapi istilah syarak, solat makna dia satu kumpulan perkataan dan juga perbuatan yang bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Itu maksud solat. Solat jenazah, rokok tak ada, sujud tak ada, tapi dia bermula dengan takbir, berakhir dengan salam, nama dia solat. Solat gerhana, rokok dia special sikit, 2 kali dalam setiap rakaat, tapi dia tetap bermula dengan takbir, berakhir dengan salam, nama dia solat. Solat khauf, solat ketika takut. Bahkan disebutkan dalam hadis, boleh orang bersolat dalam keadaan berlari. Walaupun dia bersolat dalam keadaan berlari, dia bermula dengan takbir, dia berakhir dengan salam, itu nama dia solat. Orang kalau reka ibadat dia sendiri, dia reka, dia mula dengan takbir, tengah-tengah dia merapu tak tentu hala, akhir dia tutup dengan salam, itu nama solat ke tak? Itu kalau nak bagi nama solat, solat yang menyesatkan. Kalau tuan-tuan nak bagi nama, kalau tak bagi nama, jangan bagi nama. At-ta'rif, bab ta'rif. Apa yang dibuat oleh ulama fiqh? Pertama sekali, bila ada istilah, mereka akan letakkan apa maksud istilah itu. Dia tak boleh ikut bahasa. Kalau ikut bahasa, solat maksudnya doa. Bila Quran sebut aqimis solah, berdirikan solat, Quran bukan suruh berdoa, tapi Quran suruh buat ibadat tertentu yang bernama solat. Ini kepentingan ulama fiqh. Sebab itulah bila kita bincang apa sahaja bab di dalam agama, istilah ni penting. Jihad, apa maksud jihad? Jihad dalam bahasa maksudnya bersungguh-sungguh. Ada orang dia ambil maksud bahasa jihad, maksud dia bersungguh-sungguh. Dia cerita, kita mestilah berjihad ekonomi sekian. Kita mestilah berjihad pendidikan sekian. Jihad benda tu, jihad benda ni. Apa maksud sebenar jihad di dalam syarak? Perkataan jihad digunakan oleh Nabi merujuk kepada apa? Perkataan jihad yang digunakan di dalam Al-Quran merujuk kepada apa? Itu penting. Kalau tidak, orang akan rosakkan istilah agama. Dia kena kaji semua benda. Dan wallahu a'lam, secara umum perkataan jihad di dalam hadis merujuk kepada perang. Perkataan jihad di dalam Al-Quran digunakan 2 istilah, jihad ataupun qital. Qital perang, jihad jihad. Sebagai ulama bezakan, tapi secara umum kebanyakan ulama sebutkan bahawa jihad maksud dia perang. Apabila kita mengabaikan istilah, maka jadilah macam mana istilah jihad. Satu kelompok ekstremis, dia tafsirkan jihad sebagai teroris belah sana. Kelompok yang kedua ekstremis juga, dia tafsirkan jihad semua benda sama kan. Oh, orang pergi perang dengan kita berniaga buka kedai sama je, dua-dua jihad. Itu pun ekstremis juga. Istilah. Jadi ini penting. Solat, balik cerita pasal solat. Di sudut istilah, solat membawa maksud majmu'ah, satu kumpulan perbuatan dan perkataan bermula dengan takbir, berakhir dengan salam.